Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Malabot. Suara okey Suara cun Cun Tolong komen suara. Apa pun guys, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing dalam mendepani hari-hari yang sukar ini. Okey? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey, kita bersiaran langsung lagi guys. Malam ni ada dua akaun yang orang bagi. Terima kasih banyaklah bagi se-akaun. Memang memerlukan akaun TikTok lah. So siapa ada akaun TikTok, bagilah. Tak apalah kalau baru buat pun tak apa. Tapi kalau yang dah boleh buat live, lagi bagus kan. So malam ni ada dua akaun standby. Pasal dua lagi tu dia orang bagi baru buat. Jadi saya pun tak check dengan email apa nama ni, akaun mana yang boleh pakai lagi. But dua akaun lah. Semalam kita standby 3. So malam ni standby 2, InsyaAllah. Okay. Panas kan hari ni. Muka buku, share, TikTok, repost dan add to story repost dan add to story. Boleh bantu. Okay guys. Tak adalah banyak. Malam ni tak adalah banyak kan. Sebenarnya penat. Sebab tidur sejam guys. Lepas tu pergi mahkamah. Petang tadi baru balik. Tak tidur pun. Sebab itulah inilah apa semua kan. Lepas tu tengok perkembangan kan. Seronoknya mereka pada diri kan. Tapi tak apa. Itu jaga kita ulas. But guys. Petang tadi saya dapat satu panggilan telefon. Daripada seorang kawan. Dia kerja dekat Pustaka Negara. Kau tahu Pustaka Negara ni, tahu tak? Ibu bahasa dan Pustaka Negara ni. Tahu ke tak tahu ni? Ramai tak tahu ni? Okay. So member saya tanya khabar lah, dah lama tak jumpa. Ni dulu masa zaman KL Post, portal media KL Post. Sedulu wartawan untuk makluman kita ada buat wartawan. So dia kenal lah. Istana Negara pun ada. So yang ni dia ni dekat Dewan Bahasa Pustaka lah. Jadi, tanya apa khabar bro? Okey. Tanya lah gini, kenapa? Kau dengan si Fahmi tu. Tapi apa cerita? Saya cerita kat dia semua, dia kata, bro, kita orang ada borak dekat sama-sama staff lah kan. Apa cerita? Kita orang tengah cari satu bahasa baru. Bahasa apa? Korang lah juga bagi tata kelola lah, wawenang lah, wawekang lah. Dia orang lah yang bagi ni, yang non kunyit suruh buat ni. Jadi, bahasa pasal apa? Ni, pasal non kau ni. Non-se, dia bagi non-se. Non aku dia bagi ni apa ni? Sekejap. Guys, tak payah share-share guys. Tak payah share-share bertubi-tubi. Saya tak nak share bertubi-tubi. Baba. Tak payah share bertubi-tubi. Pasal non kunyit kau ni, bahasa. Bahasa apa je tak? Sebab dia punya kegilaan ni, dalam Dewan Bahasa Pustaka ni, dah tak ada dah. Bermakna kalau gila orang dah ambil. Semua orang dah ambil dah. So, ni non kunyit ni istilah baru. So, dia orang tengah cari satu istilah baru untuk non kunyit. Datanglah Toyol. Dia orang pakai Toyol lagi ada orang ni. Tak cukup dengan band, dia pakai Toyol pula. Sekat saya punya view ni. Kena cepat tu. So, saya pun tak tahulah. Saya cakap kat dia cerita betul ke cerita lawak. Dia kata cerita betul lah. Sebab apa? Guys, saya yakin bukan kita rakyat je lah. Pegawai kerajaan, orang swasta, semua dah tak boleh nak letak satu benda dah kepada non kunyit ni. Betul tak? Dah tak boleh nak kategorikan apa dia ni. Nak kata dia gila, orang gila pun tak macam dia. Betul tak? Nak kata ni sakit mental, ada orang sakit mental tapi tak macam ni tau. Sebab non kunyit ni dia menyeluruh tau. Dengan gila, dengan mentalnya.
dengan pembohongnya, dengan penipunya, dengan semua kat dia. Betul ke tak betul sebenarnya? Kau pernah ke jumpa seseorang, pernah atau tidak jumpa seseorang yang macam non kunyit? Dia berbohong, dia punya confident, dia bercakap, menipu, dia maki hamun orang, mental naik. Tak pernah, guys. Saya yakin tak ada lagi lah dalam, kita tak pernah jumpa lah. Jadi itulah, kita ni kena cari satu nama lah. Kita dah banyak bagi nama dah, kan? Kalau Barokus macam-macam lah dia buat, kan? Kita dah banyak bagi nama. Sebagi sekarang ni panggil non kunyit, macam-macam lah. BT lah, itulah. But kena cari satu istilah baru. Kita kena pakat sama-sama cari istilah baru untuk letakkan kepada non kunyit ni. Level mana, apa nama dia ni? Kau setuju? Asal setuju. But itulah Anwar Ibrahim, guys. Nama dia lah, nama dia Anwar bin Ibrahim. Tapi ada orang panggil Brother Anwar bin Ibrahim. B-A-B-I. Kena shadow dah. Belum apa-apa dah kena shadow dah. Aku tak buka lagi pasal menteri kau tau. Pasal Fahmi Fazil tak buka lagi tau. Belum nak buka lagi ni. Banyak lagi topik ni. Non kunyit ni, kita semua tahu dia dalam keadaan terdesak. Cuba, bila orang tak nampak tau. Sebab ramai orang, dia tak faham. Ramai orang pun dia baru tahu, dia baru involve. Korang tak jelas lagi tahu non kunyit ni dia tengah buat apa. Betul tak? Ramai rakyat ni dia tak faham lagi tahu yang non kunyit ni tengah buat apa. Tapi kalau kita dengar ucapan-ucapan non kunyit, datanglah. Gila ada orang Gila lah ada orang datang. Dia spam share tu. So dia akan shadow view. Cancel je lah boleh nampak. Ini tak nampak. Sebab dia, biasa kalau orang share ni, ada orang lain akan komen kan. Ini tak, dia saja. Non kunyit ni, hari-hari dia bagi ketakutan kepada kita. Hari-hari dia bagi fear. Kalau, saya tahu bukan semua orang suka dengan non kunyit cakap. Datang lagi dah. Gila lah. Weh, ramai malam ni lah. Bukan, pasal dia dah masuk tadi, dia dah spam. Jadi oleh kerana dia dah spam tu, dia shadow jadi, tengok lah, share dah 1,400, view baru 1,500. Dia dah kena shadow dah. Dah kena shadow dah, guys. Dia, biasalah. Nama pun bapuk basikal. Kalau tak koyak, bukanlah bapuk basikal, betul? Tapi tak apalah, guys. Kalau kita perhatikan video non kunyit ini, kalau kau tengok ni, dia punya bagi ketakutan ni bukan biasa-biasa, guys. Saya nak bagi contoh kat korang. Video ketakutan yang dia bagi. Sekejap. Rekod. Assalamualaikum. Korang dengar ni. Ni 2 hari lepas ke 3 hari lepas lah. Tapi saya nak korang dengar video ni. Enough of politics. Bangun, selamatkan negara kita. Saya tidak akan ada pilihan raya dalam 1-2 bulan ini. Sabar sekejap. Besok dah masa pilihan raya bertempur lah. Saya mohon kefahaman. Bila keadaan negara ini gawat, dia memerlukan pendekatan bersama. Supaya pemimpin, penjawat awam, seluruhnya tenaga dia fokus bagaimana nak selamatkan negara kita. Keselamatan negara satu. Masa sekarang ini, jenayah mungkin meningkat. Polis memaklum kepada saya, bila keadaan ekonomi begini, penyeludupan akan bertambah. Jenayah mungkin bertambah. Nampak tak dia bagi fear tu, kan? Dengan keadaan macam ini, jenayah akan meningkat. Penyeludupan akan meningkat. Saya tanya dengan korang, kau nampak tak fear dia bagi ni? Kalau orang tak perasan betul-betul, macam tak ada apalah. Tapi kalau kau dengar betul-betul, dia tengah bagi warning ni. Dia tengah bagi fear.
Dan sebenarnya, kalau kita fikir lagi bijak, tak adalah kata korang tak bijak. Maknanya kalau kita fikir lagi bijak, bermakna apa? Bermakna dia dah merancang. Dia tengah merancang lah ni, mangkuk ni. Macam mana tak bagi merancang? Apa masalah dia sekarang ni, tiba-tiba jenayah meningkat? Dia tengah merancang, guys. Ya. Kita kena fikir bab itu satu. Dan mungkin ada unsur-unsur luar. Dia tengok mana ada negara yang aman, ekonomi yang lebih stabil, yang dicemburui. Itu di antaranya Malaysia. Jadi jangan kita rasa kita ini terlepas daripada semua permasalahan itu. Pasal negara pula. Bermakna dia tengah merancang. Terpulang nak percaya tak percaya. Dia tengah bagi fear, dia tengah bagi panik. Dan yang mana dia mengaku sebenarnya dia tengah merancang tu. Dia nak buat apa saya tak tahulah. Tetapi, ni. Semalam. Saya yakin korang semua dah tengok benda ni lah. Semalam. Saya tanya dengan korang, sambil-sambil kau tengok ni, korang tolong komen. Korang pernah tengok tak aksi macam gini berlaku dalam negara ni? Pernah atau tidak? Saya nak korang sila komen. Sebuah pusat hiburan karaoke KTV di Taman Syamlin Ceras, Ibu Negara, diceroboh lebih 50 individu bertopeng pada tengah hari 5 April. Kejadian itu dikesan dalam satu rakaman video berdurasi 1.11 saat yang tular yang memaparkan kumpulan individu dengan sebahagian besarnya berpakaian hitam dan bersenjata menyerbu masuk kawasan KTV berkenaan. Berdasarkan rakaman video itu, sebuah lori dilihat melanggar pintu pagar premis KTV berkenaan dan merosakkannya sebelum sekumpulan individu masuk melalui ruang yang ada. Rakaman berkenaan juga menunjukkan kumpulan suspek yang menceroboh itu memegang objek dipercayai batang besi dan kayu. Setakat ini motif kejadian masih belum dapat dipastikan. Pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras sedang menjalankan siasatan sama ada ia mempunyai kaitan dengan dendam, perselisihan faham atau hutang. Namun beberapa peralatan dalam premis KTV itu dilapor telah dirosakkan oleh suspek. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus mengesahkan kejadian berkenaan selepas pihaknya menerima laporan berkaitan insiden itu. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 148 Kanun yang sama. 50 orang siang-siang buta. Bukan malam siang-siang buta. Buat macam gini. Saya tengok tu, dah macam dekat Colombia lah. Kalau belah-belah sana tu kalau kau tengok memang seram lah. Kat Malaysia. So, kena shadow teruk ni. Share 2000 baru 1007. 1007 kat TikTok, 2003 kat muka buku. Pernah tak dalam hidup korang, kau pernah tengok aksi macam gini? Dalam hidup kau pernah tengok tak aksi macam ni? Saya tak pernah. Aku tak pernah tengok ni. Tapi lepas daripada non kunyit bagi tahu, jenayah akan meningkat. Jenayah akan meningkat lepas dia bagi tahu. So ni adalah false flag. False flag. Dan ada lagi banyak. Kau boleh tengok macam-macam berita pelik-pelik. Terutamanya masih tak habis lagi berita tentang Melayu dengan India ni. Ni, jangan masuk perangkap. Sebab dia tengah merancang ni. Sebab apa? Dia nak apa? Dia nak darurat. Saya dah cerita dah. Dia dah mohon darurat tak dapat. Dia nak darurat dah ni, mangkuk ni. Chaos. Tapi dia dapat darurat. Kita tak tahu. Tapi kalau semua rakyat faham, saya cakap, korang sampaikan per 10 orang, sampaikan, semua orang tak masuk perangkap. Jadi kalau dia buat pun, macam gini lah. Yang dibayar untuk buat kecoh, tetapi tak merebah. Kalau berlaku kemalangan Cina dengan India, Melayu ke apa ke, yang datang pun tak pergi bertumbuk, tak bergaduh. Kalau berlaku tentang kecoh ke apa semua ke, India dengan Melayu pun yang lain pun tak masuk dalam perangkap. Tak berjaya lah guys. Tapi dia akan buat. Tak apalah. Dia buat dia punya pasal. Tetapi kita ni jangan masuk perangkap. Sebab kita nak pergi pilihan raya. Kita nak PRU 16. Ke korang tak nak PRU ni? Sekarang ni, korang nak terus bagi non berkuasa, bagi terus non memimpin ni, ataupun kita nak pergi pilihan raya ke-16? Saya tanya dengan korang. Saya nak pilihan raya. Demokrasi. Ikut perlembagaan.
ikut undang-undang. Ini yang kita buat. Tapi dia tak ikut perlembagaan ni. Dia tak ikut undang-undang. Inilah non-kunyit. Sebab apa, guys? Sebab ni di banduan. Bila banduan ni, apa yang kau boleh harap dengan banduan sastra ni? Betul tak? Apa yang kau boleh harap dengan banduan sastra ni? Tak ada. Kepala otak dia adalah rusuhan, riot, demonstrasi jalanan, huru-hara, terbalikkan kereta polis. Itulah dia. Sebab itulah non-kunyit daripada dulu, kini dan selamanya lah. Non-kunyit. Betul tak? PKR. 4 bulan. 4 bulan ke? Ulang tahun parti PKR. Parti jalanan, parti derita. Itu memang betul. Sebab tu hari ni, datanglah. Sebab tu hari ni, teruk dia shadow ni. Sebab tu hari ni, kalau orang cakap PKR, kau ceritalah macam mana pun, kau tengoklah. Sebab dia daripada jalanan. Apa yang molek tak ada lah. Tu sekarang ni pun bergaduh kan tu. Parti PKR. Nak bergaduh macam mana? Ada pemimpin macam ni. But, guys, ini mukadimah untuk malam ni lah. Dia tengah merancang. Kau dengar tadi kan? Dia tengah merancang. Dan dia bagi tahu tak ada pilihan raya sebulan 2 bulan ni. Dan dia bagi tahu. Bulan 4, bulan 5 cukup minyak. Bulan 6 tak tahu lagi. Bulan 6 tak tahu lagi. So, korang boleh bayangkan. Bayangkan senario-senario yang kemungkinan boleh berlaku ni. Kau boleh bayangkan? Ada bayang tak? Kebayang benda lain korang ni. Korang ni kadang-kadang bayang bukan-bukan. Ike-ike lah, itulah, inilah. Bayangkan ni, situasi ni. Satu senario ni. Sebab non-kunyit kata, 4 bulan 5 ada, bulan 6 tak ada. Lepas tu dengan jenayah yang dia kata meningkat lah, penyeludupan lah. Lepas tu kau tengok dengan sana terbakar lah, sini terbakar lah. Tadi member hantar, admin hantar. Kat mana Kelantan dengan apa terbakar kan? So banyak benda yang pelik-pelik tau. Dibuat lah guys. Kita jangan masuk dalam perangkap. Ingat apa situasi pun, negara ni ada undang-undang. Kita kena ikut undang-undang. Kena ikut perlembagaan. So dalam situasi ni, ini kita serah kepada pihak polis. Bukan kita yang ambil tindakan. Apa situasi sekalipun. Serah pada pihak polis. Okey. Dapat? Dia tengah merancang. But, saya akan buka lagi depan ni. But topik ni saya nak selesaikan dulu. Ike-ike lele. Ikan lele tu ikan keli gila. Alah. Aduh, banyaknya.